Cute gila. Maju kelapa. Oh, kelapa. Diamond wangi. Sedapnya. Saya nak beli. Kak Yuni, kau masuk YouTube kak. Cakap sikit Kak Yuni. Kenyang. Sampai cirit lah makan. Hello, good morning. Sawadika. Masuk pintu keluar tingkap. Okay. Last day pagi ni kita nak pergi breakfast dengan Kim Yong Market. Kita breakfast dekat Kaitot Mena. Let's go. Berjalan kaki je. Ni hotel kita. Kita jalan kaki je. Dekat juga dengan Kaitot Mena. Pegang. Mak Aris. Ayo. Tu ha, bila aku tengok beratur. Ramai ke? Ramai. Ramai gila. Ramai gila. What's it? Okay, kita dah sampai Kim Yong Market. Mungkin awal pagi sangat kan. Orang pun nak pergi awal pagi. Jom kita jalan dulu ke nak pergi makan, tunggu biar akak kan. Sinilah. Nak beli kacang. Ini hari apa kan? Oh, hari ni hari Sabtu. Buah-buah dia cute gila. Adik, jangan dulu dek. Kayu step panas-panas baru dek. Oh, boleh. Apa lalu? Nampak dumpling. Oh, ada kat depan sana, ada lagi banyak. Apa kakak? Ini gajah panas-panas. Dia ni siap kau nak beli. Mila. Kau nak beli ke? Comel dari Dalam TikTok. Dia cari apa? Maju kelapa. Oh, kelapa. Kita beli ni. Boleh ha. Kau beli sikit ni ke? Aku suruh dia beli banyak. Boleh pilih semua. Oh. Penuh kan? Tapi dia pilih yang dia nak je. Arif. Penuhkan lah Arif. Boleh ke penuhkan? Okey dah. Okey. Nak. Ini je. Yang ni madu. Yang ni madu kelapa. Ya. Tak ini. Kan ni sedap. Sedap. Dekat sedap. lobi ataupun dekat dalam bilik pun tak apa. Macam tu lah. Ini dia semut. Akak yang ni kira macam mana? Ni dengan ni. 200 gram 100 baht. Yang ni recommended, sedap gila. Dia rasa manis dan lemak. Dia rasa manis dan lemak sebab dia madu kelapa. So kelapa mesti ada dia dah viral dah pun. Kita yang lambat. Mesti ada yang dah beli. Yang ni sama juga. Kita nak makan mana? Kata Oh, Ibu dah duduk Dalam ke? kita tengah beratur nak makan Kaitot Mena. Ramai juga hari ni hari Sabtu. Awal pagi buka-buka je dah ramai tau. Ada belum ke 10 lagi? Tu tu abang. Ayam peha. Peha. 3 juga kan? 2 je lah, 2 je. Oh, kau laki bini kan? Okey. Dia punya lain-lain. Oh, nak dia nak asingkan. Adik kau nasi 2 tadi kan? Tapi angin. Nanti tekan tu. Afiq. Asal. Lah. Gambar kakak dah banyak dah kat TikTok. Kakak tahu tak? Dalam tu ujung tu besar tu. Ni, sini. Terima kasih.
tengah-tengah lah. Oh, tu ayam. Halo. Mic kat aku. Kau dari tadi bercakap macam mana? Tak ada lah. Nanti tak suara je lah kot. Kita ada ni jeruk apa nama? Jeruk timun. Jeruk timun. Lepas tu dengan sos. Kita letak atas ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Okay, kita dah habis makan, settle, sedap gila. For me, 4/5. Selalu per berapa? 10 So, 8/10. Berapa per 10? 9/10. Sebab apa 9? Sedap, ayam dia sedap, ayam dia ada rasa. Okay, Ya suka tak makan kat sini? Sedap. Apa yang sedap ayam? Ayam. Ayam dia sedap rangup. Nasi dia pun berperisai cukup lah. Biarik. 10/10. Sebab apa? Nampak kenyang, murah. Give up. Murah betul. 220 dapat 2 nasi kaumok, 1 pulut, 2 ayam besar. Apa whole 200 bersamaan dengan RM25 macam tu. Okey lah kan. Sebab Malaysia kan sekarang makanan mahal. RM26 untuk dapat 3 pinggan. 3 pinggan makanan sekali dengan ayam RM26. Okey. Akan pergi ke downtown studio. Studio ni. Sebab budak pula kan. Kita dah settle dah shopping semua. Kita bagi budak pula shopping diorang punya. Jom ambil video aku beli bawang goreng. Jom. Okay. Kita nak beli bawang goreng. Itulah. Tapi tak tahu rasa dia. Kau nak beli kat Kaitok Mekna tu. Wait. Sama je lah. Beli je lah. Yang ni kalau beli 2 dapat diskaun tak? Itu 8. Ni sekilo ni? Setengah kilo, 500 gram. So 2 kilo 180. Nanti harga ceking. Nah, ni 2. Ni ada tester ke? Tak ada. Tapi yang baru ada. Yang barulah. Ya. Samalah rasa dengan ni. Cak okong kan nyakat blok. Cak obi. Diaไปจ่ายเบียร์kokนับบัตรเขาทำไมเลยนับบัตรเนี่ยเขาอันนี้เลยทำไมเลยตัวอย่างร้านไปตัวเลย RM22. Hati tunggu. Nak kejar nak kejar ni. Tuh cai, nak kita masuk pet jadi mah. Okey, adik sudah masuk. Okey. Hati jom. Nasi ya. 1 2 3. Ya nasi. Cakap sekarang kita nak pergi beli toy ya. Apa tu? A big butter. Big butter. Tengok dalam you punya tu ada apa? Dalam bubble ada apa? Oh my god, apa tu? Slime.
Ya, tunjuk apa beli. Okey, ya nak kalau apa? Saya bag. Aris beli apa? Tunjuk dekat Acik beli apa? I get all the squishy. Show me. I get all the squishy. I got cheese. Lagi? Maaf, bawa pasang motor. I get dumpling. I only have the. Okay. I got needle. The needle. Show me lah. The needle. Yeah. That butter. Butter. Macam mana? 470 baht. Ayo. The last one. And I just priced 9. Okay. Okay, done. Okay, bye-bye. Berikan aku kasih. So, last checkpoint. Jom kita habiskan duit. Jom. Kita beli air dekat sini dulu. Kita beli air. Tapi Ada benda yang apa? Burger ada ke? ada ke sini? Ada. Tadi aku rasa depan lagi. Depan lagi? Oh, betul kau kata depan tu lagi ada besar. Dia manis. Jangan. Nak isi air dalam tu je. Tak, itu lain. Air isi kat kawan hijau. Oh, ni untuk ais kan? Yang ni untuk ais je. Cakap. Okey, untuk korang yang ni untuk ais je. Mic Kalau kau mana? cakap kat sini. Mic kat sini. Ya Allah. Sebab hijau ni baru dia. Kalau nak beli air, pakai hijau. Kalau yang ni, untuk beli air sahaja. Faham tak semua? Boleh tangkap ni. Tak payah lah. Isilah air je dalam ni kau ni. Top up air dah habis. Oh. Jimat banyak. Okey, air putih. Isi. Faham tak maksud dia kat sini? Faham tak? So, contohlah kita dah Kau isi. tadi dah isi air. Badan kau yang isi salah tadi kan. Okey, siapa jangan ikut saya Saya mau bongok. Saya cakap terima kasih pun sawadikap tau. Tu pergi kat depan. So nanti kan air ni dapat banyak. Kalau kita isi air kat sini kan, sebabkan ais lagi, air dapat sikit je. Tapi ni kita beli air banyak. Top up 3 kali apa sen? Air satu ni boleh top up 3 kali ni tau. Bijak tak saya sekarang? Nak tambah ni. Wow. Hilman pegang. Kali kedua kita nak cari yang burger buat banyak tu. Yang dia dah pack siap 10. Tadi tak ada. Sekejap buang. Ni lah aku ingat ni kan. Biar betul tak? Betul, biar kak pun kata betul tadi. Jom, terus. Tu. Weh, ada. Banyak pun ada. Bila tu aku. Tak boleh mix ke? Tak boleh aku. Bahagia dia lah lain kata tengok. 42 ni 30. Tapi Zeti nak mix. Beli je lah satu-satu. Kan? Habis ambil bakul weh. Tak mix. Dia tak bermacam. Dia macam satu ni je. Rambut siapa pula ni? Kepala siapa pula ni? Kalau tak ada fish. Ni? Tak ada nak yang fish saja sebenarnya. Aku suka kena tanya lah kak. Ambil bakul. Ya Allah. Ila, kau suruh buat ambil bakul kan? Bukan troli. Kita nak pakai konsep. Oh ni. Okay dah, cukup kan 6. Hai, kenapa 30 banyak pula? Betulnya 30 je kau transfer. Sebab kau cakap kau nak burger je. Sebab satu RM5. Magic kepala tenggorak. Transfer lagi 20. Bye. Kita pun takkan bagi muka dekat orang-orang yang kirim. Kirim Ailio kita tak bagi muka Kita lah. memang tak layan lah Man. Awak nak apa? Kita tengah layankan order. Nak Tak. beli apa ni? Saya nak beli. Kat Uni kau masuk YouTube kak. Cakap sikit kat Uni. Nak beli air cakap.
Alah tak apa. Muka kau tak apa, tu. dia kalau beli satu-satu pun memang harganya sama. Cuma Yang ni dalam beg tengok. berapa satu beg? Cabut gila. Kalau nak tukar boleh ke weh? Satu beg 147. 147 baht. Dia kata dia tak nak honeydew, boleh ke? Sebab dalam ni banyak honeydew. Ah. Cakap dengan orang tu, cakap dengan aku. Tolonglah cakap ya. Kak Yuni. Kau cakap dengan Nak campur. sama je kan ni, tapi dia nak beg. Oh nak beg. Boleh. Aku rasa boleh Tapi minta. boleh ke barang ni letak dalam kereta kau? Boleh lah. Ni tempat apa? Dia nak ambil. Borang kereta. Borang kereta. Bawa saya. Okey, sudah. Sudah. Ya, custom sudah. Custom sudah. Tak nak. Kau jangan dia baik masuk kepala dalam cermin ni kan. Tak nak lah. Dia suruh habiskan duit dah. Haris, buka tingkap. Apa Res? Kak buka. Slow lah jom. Kita cucuk-cucuk. Jauh sikit je. Belakang. Ana sesatun. Sini bagi apa ya? Oh, kotornya cermin kereta. Haris sini cakap. Ambil. Dia cakap gedang panas. Dan vlog. Okey. Sekejap. Let's see sekali. Okay, dan trip Ahad Nyai untuk kali ni. So, overall 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Seronok tak? Seronok. Apa yang best? Shopping. Apa yang nak repeat lagi? Repeat Apa yang kau rasa kalau kau pergi kau mesti repeat punya? Makro. 7-Eleven. Makro bagi aku dia tak adalah makro sangat, dia macam harus lah. Bodoh. Makro yelah. Okey lah makro shopping. Banyak beli. Dengan makan lah. Memang tak dekat sugar langsung sepanjang 3 hari. Takkan tak lapar langsung. Tak lapar, tak ada masa lapar. Aku kenyang. sampai cirit lah makan. Ya sampai pagi tu berak berkali. Asyik kerja makan mangga aja, mangga masam, mangga lemak. Sedap buah dia pun sedap. Aku akan beli. Tapi tak beli ni kuah apa miang 6 Pelawan. Tak ada. Yang ada dekat Central Hat Nyai je. Tu pun tak beli. Kau saja nak repeat lagi kan? Ya. Kita tak ada duit tau, kau tahu tak? Ini balik ni memang kau makan je burger yang kau beli. Gaji. Seminggu tu makan burger 7E tu. Burger coklat berbeleng-beleng mili. Okay. So kita sekarang berada di R&R Sungai Perak. Kita dah solat. Tadi aku dengar orang tu cakap Perak tu. Cermin. Abang tu cakap Perak. Koma dia cakap. Oh dia cakap bahasa Perak. Lora Perak. Lalu aku dengar orang cakap dia. Tolong yang kata dengar cakap orang tu macam tu tau. Kita takut kita punya viewers ada yang dah tak tengok dah. Tangan baba ni. Sakit pandang kau. Dah bye. Jumpa lagi. Jumpa next trip kita pergi mana? Nantikan. Sign up. Aduh, edit je lah. Okay, edit terbang.